Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Hari ini kita akan review satu produk khas untuk kaki pancing. Yang saya nak review kali ini, seperti anda lihat, adalah satu reel untuk mancing. Brand ni adalah Toman. Kalau tengok model di sini adalah Night Spin 5000. Brand Toman ya. Kita nak buat video berkenaan dan review open box berkenaan dengan reel ni. Okay, Night Spin 5000. Saiz 5000 tu adalah saiz dia ya. Kalau tengok pada harga sini RM74. Tapi saya beli dekat Shopee dapatlah harga dengan kupon bawah RM40, 35 ke sini. Saya sebenarnya dah buat video, tapi video tu korak pula. Lepas tu terbiarlah lama. Tapi saya nak buat sebelum, sebab oleh kerana saya tak pakai lagi ni, saya nak tunjuk dulu lah apa yang ada untuk limit ni. Saya buka ya. Kita tengok spek di sini ya. Kita tengok spek dia sikit. 3 ball bearing. Okey. Itulah tu dia. Plastik CNC semua. Model dia NS5000. Ratio dia adalah 5.5/1. Okey. Dalam kapasiti ni semua itulah dia. Okey, 3 ball bearing. Kelebihan naik model ni sebenarnya dia ada lampu. Jom kita buka. Saya sebenarnya dah buka dulu. Dah dia punya tu manual dia. Sebab seller ni itu hari ni nak clear stock. Mungkin stok ni dah lama gamaknya. Walaupun keadaan baru okey lagi, saya belilah. Dia punya model tu macam tu. Dia punya part-part dia. Okey. Inilah dia barang dia. Kita buka sama-sama. Inilah dia. Okey. Inilah dia. Ini saya boleh kategori sebagai real kategori bajet lah. Harga pun murah. Bukan yang jenis orang kata profesional punya ke apa benda ke. Ini yang saya beli pun, saya beli yang ni pun bukan sebab apa. Sebab saya ni bukan kaki pancing yang tegar. Jadi saya belilah. Bila masa dia ada jual murah tu, saya akan belilah untuk kita tambah koleksi kita lah. Untuk kita upgrade kita punya. Yelah, pancing saya yang dah lama tu, saya pun jarang-jarang mancing. Cuma yelah ada masanya saya nak mancing juga dengan kawan-kawan. Jadi inilah dia reel ni saya beli. 3 ball bearing. Tengok sini dia tulis 3 ball bearing. Brand Toman ni antara saya pernah ada dulu. Saya beli yang dah 15 tahun lepas pun masih okey. Walaupun adalah bahagian dia dah tercabut dia punya, tapi masih lancar penggunaan ni. Itu yang saya. Brand Toman ni tak silap brand kita juga, brand tempatan. Tak silap saya lah. Kalau salah saya minta maaf lah je. Inilah rupa dia. Dia punya tu. Dia ada lock dia tu sini. Dia ada lock dia. Dia punya tu, dia punya ni pun getah sedap pegang. Saya review ni bukan sebagai kaki pancing yang bukan tegar ya, bukan profesional, bukan yang jenis hari-hari tiap-tiap bulan beli rod ya. Saya ni setahun sekali je beli rod, beli mancing ya. Jangan anggap saya ni pancing tegar. Saya minta maaf lah pada abang otai-otai semua yang tegar, yang pakar daripada saya. Saya minta maaf awal. Saya bukan mancing tegar, saya cuma orang kampung yang review. Okey, inilah dia. Jadi saya tunjuk Toman brand dia. Itu kita tengok lebih kurang dia punya tu. Dia punya ni lock, system lock dia. Okey. Okey. Ini cuma ialah reel yang bajet. Kili yang bajet lah. Okey. Sebab saya lockkan dia bawah ni di situ. Dan tu dia Toman Night Spin 5000. Okey. Cuba tengokkan. Tengok atas dia sistem lock dia ni. Okey, macam tu. Okey. Cuba kita buka yang atas ni lah. Kita tengok apa benda yang ada. Sistem lock ni macam mana. Okay, kita buka apa yang ada. Lama ni. Kita sistem dia, tengok apa yang ada. Ini saya katakan adalah model bajet. Kita buka. Okay, tengok apa yang ada. Tengok atas dia tu macam tu. Sistem drag dia macam mana. Dia punya kepala je tu. Dia punya besi, atas ni plastik. Atas ni pula macam tu. Okey, atas ni besi. Kita buka dalam dia, tengok macam mana. Dia jenis sistem yang simple. Sistem drag yang simple. Dia macam tu. Saya tunjukkan sikit dalam dia apa ada. Okey, macam tu. Dia ada spring, sistem lock dia gitu. Itu tembaga. Okey, macam tu. Dia punya ni.
course lah besi. Bukan besi aluminium lah. Biasanya aluminium lah sistem lock macam tu. Ok, spool dia macam tu. Saiz ni saiz yang 5000 lah. Ok, kita ikut tu. Tengok dia punya ni. Kita fokus sikit tengok macam mana. Ok, ok, macam tu rupa dia. Alam dia. Dia simple dan basic. Ok, dia macam tu saya tak lock lagi ni. Lock. Dia ada lampu, nampak? Kalau nampak, kalau nampak lampu biru tu, nampak lampu biru putih. Ni untuk malam best ni. Itu sebab dia night spin nama dia. Ok, gitu. Saya pasangkan balik dia punya ni, kepala spool ni. Pasangkan balik spool dia. Ok, kita lock balik. Tunjuk balik macam biasa. Ok, tutup sekejap. System drag dia, tutup. Ok, ok. Lepas tu ni saya akan ikatkan daripada takkan lock dia ni. Ok, saya buat terma-terma yang tertentu pada body reel ni. Saya tak, saya ada, dia ada terma-terma fungsional ni apa benda, ni ada apa benda, ni apa benda, ni apa benda, ni apa benda. Saya panggil benda-benda ayat kampung je ya. Ini saya tahu lah spool. Ini dia punya lock je, dia punya ni pengunci dia tu. Saya tebuknya tu je lah. Kita pusing sebab saya beli ni sebab ada lampu. Smooth juga sebenarnya. Untuk mancing saiz 5000 ni, akan nak mancing haruan 2-3 kilo lepas. Toman pun rasa lepas ni 5 kilo, 10 kilo, 10 kilo tak pasti lah. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo pun lepas sebenarnya. Sama ada kita, cara kita kayuh tu macam mana, kita lawan tu macam mana. 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo pun boleh kalau kita pandai. Tapi untuk saiz ni biasa 5 kilo lah. Tak silap saya lah. Kalau salah minta maaf lah ya bang. Abang otai-otai. 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo lah sedap. Dia nak sedap je bawah 5 kilo lah ni saiz ni. Tengok untuk ikan ruai, dalam mancing laut, ikan-ikan yang sesuai dengan dia lah, kecil-kecil tu. Ok, inilah rupa dia. Okay. Jadi tengok inilah rupa dia. Cuma saya tak pastilah, saya nak kena tengok balik macam mana nak tukar bateri dia ni. Kalau tengok lampu dia ni, lampu dia ni, kalau tengokkannya lampu dia dekat sini ya. Kalau tengok sini, fokuskan sekejap. Mentol LED dia ada kat sini. Rasanya satu warna biru, satu warna putih. Sini satu. Rasanya nak buka dia ni, nak tukar bateri ni tu, kita kena buka skru ni. Rasanya macam tu lah cara dia. Bateri ni rasanya pakai bateri button tu je rasanya. Bateri button biasa tu je. Ok, cuma tak tahulah berapa lama sebelum kita tukar. Sebab daripada kilang ni dia tak ada switch ya. Dia terus pusing je terus nyala. Tak tahulah berapa lama baterinya bertahan. Rupanya gitulah. Rupanya gitu. Saya nak tunjukkan. Rupanya kita pusing sekali lagi. Rupanya macam tu. Rupanya macam tu. Rupanya macam tu. Rupanya macam tu. Ok, bawah dia macam tu. Saya tu. Dia punya ni macam ni. Kosong je sini, tak ada label ke benda. Rupanya macam tu. Macam tu lah. Ok, tu je kot luaran dia nak tunjuk. Night spin 5000 Toman, band Toman. Harga dia time tu bawah RM40. Saya beli rasa RM35 ke RM34 je. Memang dia nak clear stock. Nanti saya sediakan link kat bawah lah kalau ada minat. Jadi saya rasa itu je kot saya nak open box dan review. Dari segi review untuk ketahanan untuk pemancingan sebenarnya saya tak buat lagi. Nanti kalau ada masa nanti saya akan update video kalau ada masa lah. Lepas tu saya akan upload kat YouTube. Masa ni saya open box dan saya tunjuk je lah body luaran dia secara kasar dia. Ok, jadi saya rasa untuk kali ni sampai sini je kot videonya. Tak ada apa saya nak tunjuk sangat kot. Tak ada apa saya nak tunjuk. Rupanya gitulah body dia. Rasanya tak ada apa saya nak tunjuk. Sampai sini je lah kot video ni. Videonya berkenaan dengan reel ni. Untuk dengan reel ni atau saya panggil reel lah, reel Toman Night Spin 5000. Terima kasihlah kepada mereka anda semua telah datang ke channel YouTube saya. Kalau ada masa boleh tengok video saya lain. Kalau berminat untuk membeli,
set reel ni, boleh tekan video description di bahagian bawah tu. Bahagian bawah video tu ada description, ada link Shopee ataupun Lazada untuk pembelian. InsyaAllah. Jadi itu saja buat masa ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.